puas. Daging kambing ni adalah makanan sunnah. Korang boleh amalkan di bulan puasa, juga sepanjang tahun. Korang kacau ke mana kita masukkan kita punya sos ikan. Assalamualaikum Chef. Wah, sedapnya bau masakan Chef hari ni. Menu daging kambing ni memang menjadi menu kesukaan rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi kita sebagai umat Islam, menu berasaskan daging kambing ini merupakan sebahagian daripada makanan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah amat menggemari daging kambing sebagai hidangan baginda. Yang pertama, terdapat hadis baginda yang bersabda, bahagian daging kambing yang paling enak, yang paling lazat ialah bahagian belakangnya. Dan yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sangat menyukai bahagian lengan kambing, ataupun kita boleh faham sebagai bahagian kaki kambing. Pernah satu ketika apabila dihidangkan bahagian tersebut, Rasulullah terus menggigit bahagian daging kambing tersebut. Dan yang ketiga, pernah juga Rasulullah dihidangkan dengan hidangan kambing. Kemudian Rasulullah mengulangi permintaan daripada sahabat untuk diberikan daging kambing tersebut kepada baginda. Jadi beberapa hadis ini menunjukkan bahawa daging kambing merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW dalam bab pemakanan. Oleh itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, eloklah juga kita menjadikan hidangan yang berasaskan daging kambing sebagai sebahagian daripada menu ataupun jualah untuk berbuka puasa. Rasa pun sedap, selera pun makin bertambah, barulah kita rasa gembira dan bahagia berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua.